Bayangan harga emas RM700 untuk 1 gram makin jelas nampak dan kelihatan. Harga emas hari ini sudah pun mencecah ke RM656 per gram, itu harga yang tertinggi. Soalannya sekarang bukannya naik ataupun turun, tetapi bila harga emas itu akan menembusi RM700 per gram. Berdasarkan rekod kenaikan harga emas sebelum ini, RM700 per gram hanyalah persoalan masa, dan jika momentum itu berterusan pada Disember 2020 ini, harga mungkin berpotensi menghampiri RM900 untuk 1 gram. Jadi tuan-puan, nak tunggu lagi ke? Tunggu harga naik baru nak mula? Beli lebih mahal, ataupun beli sekarang, simpan sekarang, dan tunggu, dan biarlah masa untuk bekerja untuk kita. Hakikatnya yang ramai suka adalah emas tak kejar orang yang ragu-ragu. Emas hanya berpihak kepada orang yang bertindak awal dan konsisten. Harga emas naik itu pasti. Persoalannya cuma satu, anda berada di mana? Adakah tuan-puan masih lagi tunggu dan terus menunggu, mengharapkan harga emas turun yang tidak akan turun-turun? Yang pasti, untuk masa akan datang, harga emas itu akan terus meningkat. So tuan-puan, stop menunggu harga emas turun itu, mulakan simpanan emas kita yang pertama. Jadilah orang yang bijak, jadilah orang yang nampak akan potensi kenaikan emas. Jangan jadi seperti luncai harga, melihat harga emas tetapi tidak membuat sebarang tindakan. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.